Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Emilia binti Muhammad Nur dan juga rakan-rakan. Nama saya Nabila binti Mazli, pemegang kad matrik D202221049909. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai wawancara kendiri bagi subjek KPG 3013 yang telah saya laksanakan. Wawancara kendiri ini telah terbahagi kepada dua elemen. Bagi elemen yang pertama, iaitu membayangkan diri seperti sebuah objek ataupun perkara, saya telah membayangkan diri saya sebagai sebuah cermin. Seperti yang kita tahu, cermin ini merupakan sebuah benda yang amat penting di dalam kalangan manusia, lebih-lebih lagi di dalam kalangan wanita. Hal ini kerana cermin banyak membantu kita lebih-lebih lagi untuk melihat sesuatu perkara yang kita tidak dapat lihat secara sendiri, seperti melihat wajah ataupun perkara di sebalik, seperti bahagian belakang badan dan sebagainya. Oleh itu, saya membayangkan diri saya sebagai sebuah cermin kerana seperti sebuah cermin, saya merefleksikan diri saya sendiri. Hal ini kerana saya merefleksikan diri saya sendiri daripada segi tindak tanduk dan juga keputusan yang telah saya ambil, di mana ianya membolehkan saya untuk menilai dan juga mengenali kesilapan dan juga kejayaan yang telah saya lalui. Antara kesilapan yang telah saya lakukan adalah semasa peperiksaan SPM, di mana pada waktu itu saya hanya mengambil ringan sahaja mengenai peperiksaan tersebut. Ini kerana saya tidak mempunyai minat terhadap aliran subjek yang telah saya ambil. Hasilnya, keputusan peperiksaan SPM saya agak mengecewakan. Disebabkan itu, saya menilai semula kesilapan saya dan menjadikannya sebagai sebuah dorongan diri dan juga motivasi untuk memastikan diri saya sentiasa bersedia dan juga bertanggungjawab dengan segala keputusan yang telah saya pilih. Dan seterusnya, saya juga memastikan bahawa saya sentiasa berusaha untuk mencapai kejayaan. Seterusnya, sekiranya saya boleh memilih insan yang lain, siapakah dia? Oleh itu, saya telah memilih Datuk Seri Vida. Hal ini kerana bukan sahaja disebabkan beliau merupakan usahawan yang berjaya, tetapi hal ini juga kerana beliau merupakan antara insan yang terus bangkit daripada kejatuhannya sendiri. Dengan melihat pengalamannya sendiri dalam mengembangkan perniagaan seperti produk kecantikan dan juga kesihatan, saya dapat mencontohi semangatnya untuk sentiasa berinovasi dan sentiasa berani untuk mengambil risiko. Walaupun banyak cabaran yang telah datang, Datuk Seri Vida tetap teguh dan telah berjaya membina empayar perniagaannya sendiri. Hal ini telah menunjukkan bahawa dengan segala usaha keras dan juga ketabahan, kita boleh mencapai apa sahaja yang kita ingini. Akhir sekali, perkara ini juga disebabkan oleh beliau merupakan antara usahawan yang berjaya tetapi tidak sombong akan kekayaannya sendiri, dan beliau sering membantu anak-anak yatim dan juga sering membantu orang lain. Bagi elemen yang kedua, siapakah saya sebagai insan guru praktis? Okey, yang pertama, berdasarkan pengamatan saya sendiri terhadap diri saya, antara ciri-ciri kepribadian yang saya miliki sehingga melayakkan saya untuk menjadi sebagai seorang insan guru perantis adalah seperti: yang pertama, saya memiliki sikap yang bertanggungjawab. Yang kedua, prihatin. Dan juga yang paling penting, saya turut mempunyai minat yang mendalam terhadap mendidik insan-insan yang lain. Sikap yang telah ditunjukkan oleh saya ini jelas menunjukkan bahawa saya telah bersedia untuk menjadi seorang insan guru perantis. Mengapa saya memilih tiga sikap tersebut? Hal ini kerana seseorang guru yang cemerlang harus mempunyai sikap tanggungjawab yang tinggi dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang pendidik. Dengan sikap tanggungjawab ini, ianya dapat membantu seseorang guru ataupun bakal guru untuk melaksanakan sesuatu tugas dengan cemerlang. Bagi sikap prihatin pula, ianya amat penting dan juga membantu dalam melaksanakan dan juga menciptakan suasana belajar yang aman dan juga harmonis. Hal ini kerana sikap prihatin dapat membantu dalam menciptakan suasana belajar yang penuh dengan rasa perhatian dan juga rasa aman.
Ciri yang terakhir iaitu minat dalam mendidik insan lain ini adalah merupakan sikap yang paling penting dalam diri seseorang guru ataupun bakal guru. Hal ini kerana ia dapat membantu seseorang guru atau bakal guru untuk melaksanakan tanggungjawabnya dengan saksama dan juga cermelang. Dengan kata lain, ketiga-tiga sikap ini adalah amat penting dalam diri bakal guru ataupun guru. Seterusnya, antara kepribadian saya yang perlu saya perelokkan sepanjang tempoh saya menjalani pengajian program di UPSI ini adalah keyakinan diri dan juga sikap malas saya. Hal ini kerana saya sedar bahawa keyakinan diri saya masih belum mencukupi dan juga tidak memuaskan kerana kadang-kadang saya tidak memahami apa yang telah dipelajari. Namun dibandingkan terus bertanya kepada pensyarah, atas perasaan takut saya sering bertanya kepada rakan saya. Walaupun saya bertanya kepada rakan saya yang telah memahami pelajaran tersebut, namun saya kadang-kadang merasakan bahawa pengetahuan yang diperolehi daripada rakan saya masih belum mencukupi. Bagi sifat malas pula, saya sering menangguhkan untuk mengulang kaji pembelajaran sehinggalah waktu peperiksaan. Walaupun markah peperiksaan saya berada dalam golongan yang cemerlang dan juga memuaskan, namun bagi saya perkara ini tidak memuaskan kerana bagi diri saya masih boleh melakukan yang terbaik. Oleh itu, kedua-dua sikap ini akan saya cuba perelokkan sepanjang saya menjalani program pengajian di UPSI ini. Jadi, cara saya untuk menyiapkan diri saya untuk menjadi sebagai seorang insan guru profesional adalah dengan sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman. Hal ini kerana UPSI merupakan antara tempat yang banyak menyediakan program-program yang dapat membantu pelajarnya bagi menyiapkan diri untuk menjadi bakal pendidik yang berjaya. Seterusnya, saya juga akan menyiapkan diri saya daripada segi cara komunikasi dan juga mempunyai sikap yang profesional. Ini kerana profesion perguruan merupakan salah satu profesion yang profesional yang memerlukan etika yang tinggi dan juga komunikasi yang jelas bagi menciptakan suasana yang positif di antara guru, pelajar dan juga ibu bapa. Komunikasi yang baik dapat membantu dalam membangunkan hubungan yang positif di antara guru dan pelajar, dan ianya juga dapat membantu dalam menciptakan suasana kelas yang aman dan juga harmonis. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.